Sekarang ni Indonesia ni, Aceh ni adalah rakyat Indonesia ni. Dia orang ni pun ada persatuan. Macam mana dia orang boleh buka persatuan kalau dia ni adalah orang Aceh ya? Saya tak faham dia orang duk cerita persatuan kedai runcit Aceh, ada beribu kedai-kedai runcit satu negara, dia orang ada persatuan. Ada tak siapa-siapa yang boleh explain pada saya macam mana kalau dia orang ni memang Aceh, memang orang Aceh, warga negara Indonesia, macam mana dia orang boleh ada persatuan yang berdaftar, yang boleh bercakap pula di TV, yang boleh pula sahutkan arahan kerajaan melibatkan menu rahmah bersama-sama dengan kerajaan. Dia orang ni siapa? Dia orang ni adakah warga rakyat Aceh yang ada IC di Malaysia, ataupun dia orang ni orang Aceh yang ada pemegang kad pelarian, ataupun dia orang ni orang Aceh tapi warga negara Indonesia yang pegang pasport? Macam mana saya tak faham melibatkan kedudukan orang Aceh ni sendiri. Kalau tanya dia orang, kita bukan kita tak terima Indonesia, kita negara Aceh. Tapi benda ni pelik lah bagi saya. Ada kan? Ini semua dipanggil warga negara instan yang akan menjahanamkan negara kita. Kalau dia ada IC, apa kejadah dia cakap tentang negara Aceh? Dia perlu bercakap tentang negara Malaysia. Dia perlu pertahankan negara Malaysia yang bagi kepada dia kerakyatan. Kalau dia ada IC. Kalau dia tak ada IC, dia ni duduk atas status apa? Atas menggunakan pasport kah, menggunakan kad pelarian kah, guna apa? Sebab kalau ikut orang-orang Aceh, dia orang sendiri tak terimanya negara Indonesia. Saya tak faham. Saya tak faham melibatkan isu Aceh ni sendiri. Yang dia orang ada di sini, ada NGO. NGO ni dia tubuh atas apa? Atas kebenaran apa? Nak tubuh NGO ni mestilah rakyat Malaysia. Kalau dia orang ni rakyat Malaysia, apa kejadah dia bawa nama Aceh? Bawa lah nama Malaysia, dia dah rakyat Malaysia. Kalau dia ni orang Aceh, rakyat Indonesia, orang Aceh, macam mana dia boleh tubuhnya NGO untuk bawa suara-suara Aceh, untuk buka kedai, untuk itu, untuk ini? Yang ni yang saya tak faham. Betul, ingat dulu masa tsunami di Aceh. Tsunami di Aceh tak silap saya tahun 2000 berapa? 2004 2004. Masa tu kita bagi kepada mereka kad melibatkan pelarian. Kita bagi temporary card untuk dia orang boleh dapat berlindung dalam negara kita. Bukan nak suruh dia rompak, dia rampas negara kita. Bukan Ustaz. Masa tsunami, kerajaan kita memberi bantuan kepada sana. Yang dapat kad UNHCR tu, bila diorang berperang, bila diorang nak menuntut kemerdekaan daripada Indonesia, itu yang kita beri kad UNHCR. Itu yang diorang dapat kad UNHCR tu, dan kita Malaysia terima diorang jadi pelarian di negara kita. Sebab mereka dalam negara masa tu mereka tengah berperang kan. Tapi semasa tsunami dulu, negara kita yang memberi bantuan kepada diorang. Itulah. Sekarang ni, dia orang bila cakap, dia orang cerita Aceh. Saya tak faham dia orang ni. Kalau dia orang ni ada NGO, mestilah dia orang ni adalah sebahagian daripada negara kita punya rakyat. Baru boleh buka NGO. Tetapi kalau dah ada NGO, adalah sebahagian daripada rakyat, memegang kerakyatan negara kita, ada IC negara kita, kenapa nak mempertahankan Aceh lagi? Rakyat Malaysia lah. Ini yang saya tidak faham. Saya tanya, saya tak faham. Kalau dia orang tetap dengan negara, dia orang nak memperjuangkan negara Aceh dia orang, macam mana dia orang boleh buka NGO? Apa ni? Dia orang bukan tak mengaku warga negara Indonesia. Pasport dia orang, pasport apa? Siapa yang cop kepada dia orang masuk sini? Setiap warga negara mesti nak masuk dalam negara kita, dia mesti membawa pasport negara tersebut yang perlu ada cop kerajaan. Dia orang ni masuk macam mana? Kalau dia orang tak ada dokumen, tak ada pasport, dia orang masuk macam mana? Masuk ikut suka terjah lah. Ikut suka main langgak negara kita lah. Habis tu masuk dalam negara kita, dia orang nak rompak jajah ekonomi negara kita lah. Ini kalau ada daripada kalangan dia orang boleh bagi tahu, dia orang boleh naik, dia orang boleh cerita dekat kita. Macam mana hampa ada di sini? Hampa ada ribu-ribu kedai-kedai Aceh, hampa guna apa berniaga? Guna ikut suka ke? Guna kata agama ke? Guna simpati ke? Apa kita perlu tahu sekarang ini? Sebab masalah melibatkan kedai-kedai Aceh tu, ada ribu-ribu kedai Aceh. Kedai-kedai dia orang ni lah antara kedai-kedai yang menjadi dalang dan petualang, menjadi ejen untuk rokok-rokok seluduk ni. Betul tak betul saya beritahu? Tak betul, tolong bagi betul. Rokok seluduk. Lepas tu ada yang jadah pun ada. Lepas tu ada yang seluduk daripada barang daripada Aceh masuk Malaysia.
Yang berpindah pergi Malaysia pun ada. Yang raya tu boleh barang Malaysia sampai dekat Endon tu macam mana lah. Gula, tepung, gas. Okey, masa pemberian kad tsunami tu, satu dunia dia tengah bantuan duit, dia orang bagi duit untuk support Aceh. Betul Zat? Okey, duit tu digunakan untuk depa lari ke Malaysia dan depa buka perniagaan di Malaysia sejak 2004. Time 2004, kad tsunami Malaysia bagi untuk Aceh masuk ke Malaysia. Dia orang pakai modal dana sumbangan daripada satu dunia untuk masuk ke Malaysia dan buka perniagaan di Malaysia sejak 2004. 2019 statistik kata lebih 100,000 kedai Aceh di Malaysia dan kebanyakan mereka telah mempunyai kad pengenalan Malaysia. Ni yang saya pelik, masuk kad tsunami macam mana boleh dapat IC Malaysia Ustaz? Jadilah kita sekarang ni kita akan bongkar. Sebab yang saya tahu 2004 lepas tsunami masuk sementara berlindung, bukan masuk terus. Bukan masuk duduk terus jadi warga negara Malaysia. Janganlah dia Masuk panggil kad berlindung. tsunami, dia panggil kad tsunami. Kad tsunami. Betul. Dia panggil kad Kad tu tsunami lah. sebagai kepedulian terhadap mangsa tsunami. Jadi statistik ni Ustaz, 100,000 ke 300,000 sekarang range dia kedai warga Aceh di Malaysia ni. Ni berita harian yang petik. Jadi bila dia dah mula ada ni, berita harian ni sampai ke negara Aceh tu. Sampai begitu hebatnya perniagaan mereka sampai hantar ke sana. Pasal NGO ni Ustaz, dia atas nama Persatuan Kebajikan Warga Aceh Malaysia tu yang saya pelik. Kenapa ada Aceh Malaysia pula? Aceh ni adalah bahaya bagi saya sebab mereka sedang buat gerakan di negeri mereka dan dia orang Betul. ada di sini untuk mencari ekonomi. Saya rasa ini cukup bahaya. Sebab bahaya bagi negara dan bahaya bagi rakyat kita. Betul. Dan saya tengok dia orang ni bebas sungguh buka kedai seolah-olah mereka ini adalah untouchable yang tidak boleh disentuh oleh warga-warga Malaysia, yang tidak boleh disentuh oleh kerajaan. Kenapa dia orang nak kebal? Saya tidak faham kenapa dia orang nak kebal. Dan yang lagi pelik, dia orang pula boleh keluarkan kenyataan melibatkan orang-orang Aceh di Malaysia. Betul. Dan Pasal kita perlu bagikan semua kepada dia orang ni. Dan NGO NGO Aceh ni Ustaz, dulu masa Covid, dia orang masuk TV3 bagi sumbangan kepada rakyat Malaysia masa Covid. Dan Saya yang pelik kenapa? paling bahaya sekali bang yang paling bahaya sekali yang saya nampak ni bila ustaz cakap itu baru saya nampak yang paling Ni bahaya siapa sekali ni? apa tau? Papa Rock. Betul lah. Yes, Cuba verify sikit. Papa Rock lah ni. Ya saya. Oh betul. Sebab hilang lama. Ingat pergi mana orang tadi? Tak, bukan ustaz dengan kawan-kawan bersembang. So saya dengar je lah. Saya dengar mana yang poin saya boleh masuk. Saya silakan. jadi macam tu. Saya dengar dulu. Okay. So jadi yang saya nampak ni macam ustaz cakap ni bahaya tu. Ni saya nampak dan saya dah perasan sekarang ni. Dia akan membahayakan hubungan antara dua hala antara kerajaan Malaysia dan Indonesia tau. Sebab apa? Aceh ni dia punya GAM dia tu dia masih ada lagi tau. Ideologi GAM dia, Gerakan Aceh Merdeka tu masih berakar umbi. Kita khawatiri mereka ni berada di Malaysia untuk memperkukuhkan dana untuk membuat pemberontakan GAM 2.0. Dan bila ini berlaku, tidak mustahil nanti dia akan membabitkan hubungan diplomatik antara kerajaan kita dan juga kerajaan Indonesia. Dan tidak mustahil akan berlaku perang antara kita berdua ni nanti. Sebab apa? Sekarang ni kita dah lindungi mereka, kita dah bagikan mereka ni anak emas. Daripada dulu lagi, saya perhati kerajaan Malaysia ni. Daripada dulu zaman Mahathir lagi saya tengok. Yang saya perasan saya tengok memang mereka ni berlindung di Malaysia dan mereka ni dibagi peluang kebebasan sebebas-bebasnya untuk mencari duit. Duit diorang tu untuk apa? Untuk dana. Dana untuk apa? Dan pemegang kad ni dia ada tarikh tempoh. Habis kad ni dia orang jadi pendatang haram, dia jadi illegal. Dia kena balik, betul? Dia kena balik, dia jadi illegal. Sekarang ni kad ni dah tak valid. Memang puluhan ribu warga Aceh di Malaysia pemegang kad tsunami. Tapi kad ni dah 16 tahun sudah. Dan 16 tahun sudah dah tak valid dah pun.
Ustaz cuba bayangkan Ustaz, seperti apa yang dinyatakan oleh Berita Harian ke apa tadi, 100,000 kedai Aceh di Malaysia. Ya. Berapa besar Betul ekonomi lah. diorang tu. Apa So, kita jadi nak biarkan ni takut- lah. Kita kena gempur lah. Kita seru pada kerajaan supaya buka mata, takut nanti mereka ni menyalahgunakan kebaikan kita, mereka melawan kerajaan Indonesia dan kita akan terbabit nanti. Ini Agak kita seru standby pada boleh lah, kerajaan standby. Malaysia. Kita standby 2 minggu dari sekarang, kita gempur kedai-kedai Aceh di Kuala Lumpur, boleh tak? Bahaya. Boleh. Cukup bahaya. Ustaz jangan Ha? tanya saya lah. Gagak mesti on. Siapa setuju? Tapi kalau kita tulis di bawah semua orang setuju, bila kita pergi time orang tak nampak. Tapi tak nampak pun setakat 3-40 orang ada kot. Ustaz, tak kisah Ustaz. Nampak tak nampak tu tak kisah Ustaz. Yang penting gerakan ni berjaya. Yang Betul penting lah. tujuan kita tercapai. Betul Kita lah, nak saya tuju. tengok sebab saya berjumpa dengan lebih 30 penduduk di Kuala Lumpur. Anak-anak muda duduk di PPR. Dia orang bagi tahu apa? Ancaman paling besar dia orang ni adalah monopoli kedai-kedai runcit warga Aceh. Dah lah harga ikut kepala otak dia orang sendiri bubuh. Tanpa dia orang mahal. pedulikan harga-harga yang telah ditetapkan oleh KPDNK. KPDNK dia orang ikut suka bubuh harga dia orang. Habis tu dia orang ni adalah orang-orang Aceh. Orang-orang Aceh ni bukan ada dokumen. Bukan ada dokumen apa-apa benda kejadah pun, tapi dia orang boleh kontrol dan tidak diambil tindakan oleh PBT, oleh DBKL. Saya rasa adakah negara kita ni boleh menjadi lambakan ataupun negara yang seperti Bosnia, semua orang boleh mai buat apa saja tanpa pedulikan sebarang penguatkuasaan. Saya rasa Malaysia ni dah jadi satu negara Bosnia, negara tempat seperti negara yang tidak ada maruah, yang dia orang boleh mai apa pun buat dalam negara kita tanpa dia orang takut melibatkan sebarang tindakan undang-undang. Saya tak faham. Sekarang ni baru saya teringat, kenapa Aceh dia orang masih bercakap tentang Aceh. Kalau dia orang ini duduk di negara kita, dia orang ada IC seperti kawan-kawan kita kata. Kalau dia orang tak ada tak IC, setia dia orang pada berniaga Malaysia. atas apa? Duk free ya Ustaz. Duk free. Apa Ni berniaga Ustaz, percayalah atas Ustaz. apa? Ada gerakan ni Ustaz. Ada gerakan ni. Percayalah, bahaya ni. Baru saya nampak ni, bahaya Ustaz. Bukanlah kita ni. Saya bagi tahu, kalau di negara dia orang kita tak boleh angkat muka, kita tak boleh angkat kepala, dia orang main negara kita, dia orang buat macam-macam ikut suka kepala otak dia orang. Dia orang ingat Malaysia ni tak ada maruah ke? Rakyat kita ni bacul ke? Rakyat kita ni tak faham ke tentang perniagaan? Semua ni kita perlu tolak ansur. Ustaz. Saya rasa Ustaz ingat tak dulu yang Ustaz pernah buat live, ada satu budak Aceh ni dia katakan yang mereka ni benci Indonesia, mereka nak keluar, mereka nak bersatu dengan Malaysia. Ingat tak? Inilah dia gerakan ni sebenarnya. Sebenarnya itu hari kita tak perasan tau. Kita ingatkan ini saya memang bodoh je lah kan. Tapi bila yang bila kenyataan Berita Harian mengatakan 1,000 dan Ustaz bercakap ni, baru saya terfikir, tanta ini gerakan Aceh GAM 2.0. GAM. Tu bahaya. Sebab tu Ustaz, sebab bagi saya bila Aceh ni dia jarang kena tangkap Ustaz dengan immigration. Dia jarang kena tangkap. Tu saya pelik. Kalau warga asing lain kalau selalu kena kerajaan tangkap. ada bagi kebenaran, okey kita diam lah. Tapi kalau tak ada, pasal apa kita nak diam? Kalau kebenaran pun Ustaz, kena tanya balik kerajaan, kebenaran atas dasar apa? Kenapa? Nanti kita tanya. Kita akan sebab ini tanya. bahaya. Mungkin akan ada gerakan Aceh Merdeka 2.0 tu bahaya tau, melibatkan hubungan diplomatik dan juga kita ni. Kita yang Keselamatan bahaya. rakyat. Betul, keselamatan rakyat. Okey Muhammad Azri, Sebab apa silakan. Indonesia ada sejarah dengar Indonesia ada sejarah ganyang Malaysia dan tak mustahil benda tu akan berlaku lagi. Kita kena Betul. hati-hati. Indonesia ada sejarah tau. Dan mereka tidak pernah lagi silakan. dengar jap. Ganyang Malaysia ni yang setahu saya lah, kalau salah tolong betulkan, setahu saya kerajaan Indonesia sampai 2023 tidak pernah memohon maaf pun tentang insiden Betul. Ganyang Malaysia. Tidak pernah. Tak pernah betul. So jadi benda tu ada tau jangan main-main. Jadi kena hati-hati. Okey, Muhammad Azri. Assalamualaikum. Saya nak tanya pasal orang Aceh ni dekat Sungai Buloh ni, saya tengok saya ada persatuan lagi. Itu Oi. yang kita bincangkan ni bang. Yelah, saya tengok diorang ni majoriti kedai-kedai Aceh semua diorang yang pegang. Betul. Jadi orang Aceh, dia orang pegang lah kedai Aceh bang.
Yelah, bila Takkan bang lah yang nak pegang. takkan orang kuasa kita macam polis ke apa semua takkan ambil tindakan. Diorang makan di haram ke apa macam mana? Itu yang dalam okey, pertanyaan okey. kami ni sekarang ni. Pertanyaan kita ni. Saya ada request. Saya minta ni ada request daripada Panglima Aceh Panglima GAM Abu Salam. Saya akan naikkan sebab saya juga dah tahu warga orang Aceh di Malaysia ni ada guna masuk pakai apa? Ada pasport ke ataupun mendapat IC kerakyatan Malaysia ke ataupun ada special pass ke ataupun ada kebenaran untuk dia orang meniaga ke? Apa saya nak jelas minta. Kalau dia boleh jelas, kita minta dia jelaskan kepada kita. Sebenarnya kalau dia orang ni hanyalah masuk secara haram, memang mereka ini juga adalah musuh kepada rakyat Malaysia kerana masuk secara haram. Kalau dia orang ada kebenaran, kita nak tanya kebenaran apakah daripada rakyat yang daripada kerajaan kepada orang-orang Aceh yang dapat special di Malaysia ni. Sebab dia orang tak boleh marah kita sebab kita kurius pada keselamatan negara kita. Dia orang tak boleh pertikaikan kita ni sebagai rakyat. Dia bukan isu melibatkan marah. Sekarang ni kita melibatkan persoalan kita nak dijelaskan kepada kita. Okey? Yang ni yang kita mau. Jadi saya nak bincang tadi pasal GAM dulu, Ustaz. Saya ketua KPA itu, ketua Komite Peralihan Aceh untuk GAM. Luar negeri, Pak Ustaz. Okey? Jadi jangan pernah dikait-kaitkan dengan orang-orang jualan kedai semua dengan GAM. Itu sudah jauh sekali lari pembicaraan antara Ustaz dan siapa tadi yang cerita masalah GAM. Saya Jadi yang cerita. Saya cerita bang. Okey, Bang. Okey. Bang, saya sekarang tinggal di Australia, orang ini udah kenal. Gagak pun saya satu punya baju lah. Tahu. Intinya tidak ada GAM di Australia, di Malaysia, okey? Kita yang punya GAM itu, saya mewakilkan GAM sekarang atau GAM mantan GAM. GAM itu sudah berdamai dengan Indonesia, Bang. Sudah berdamai. Kita tidak ada permasalahan lagi. Berdamai di Helsinki. Sekarang kita sudah ada self government, sudah ada partai sendiri di Aceh, itu Partai Aceh. Jadi kita tidak ada buat pergerakan-pergerakan apapun di Malaysia. Itu tidak ada. Makanya jangan salah. Okey, itu mana bang, itu penjelasan daripada abang sebagai wakil GAM Ya, betul. Betul bang Ini penjelasan abang? Macam mana? Tak, maknanya ini penjelasan daripada abang sebagai wakil GAM Betul. Jadi tidak ada pergerakan apapun di Malaysia yang berbentuk ilegal. Okey. Sebab kami rakyat Malaysia, macam saya rakyat Malaysia bang, saya bekas tentera, saya kurius pada pertahanan negara saya. Saya kurius pada keselamatan negara saya. So jadi apa-apa ancaman walaupun sedikit pun kita kena take note. Faham tak? Abang jangan salahkan kami, jangan kesalahkan saya. Sebab saya sebagai rakyat Malaysia, saya anggap benda ni satu ancaman. So jadi abang tak boleh marah saya. Okey. Kena faham kat situ. Saya tak marah sama Tapi siapapun. penjelasan Saya abang nak ni, jelaskan, penjelasan abang ni sebagai wakil Abang, GAM. bagi dia explain So satu-satu jadi dulu. kita terima lah. Faham tak? Kita terima. Okey bang Okey, silakan. Satu lagi, Bang. Explain Satu lagi. tuan-tuan. Okey, satu lagi. Untuk tsunami itu sudah tidak berlaku apapun di Malaysia. Sekarang orang daripada Aceh kalau datang ke Malaysia, kalau tak jelas datang langsung reject, Bang. Reject keluar daripada Malaysia. Itu dari imigrasi. Itu asli. Saya pernah bawa orang Aceh jalan kita berdua. Tak ada tiket balik, dia harus saya beli tiket di situ. Jadi tak ada isi sunnah. Orang di dalam Malaysia sekarang ada kedai. Atas nama kedai tak ada 200,000 bang. Jangan percaya itu koran tu bohong aja. Tapi kalau sampai 10,000 yang saya tahu mungkin ada. Kalau ratusan ribu tak ada kedai-kedai Aceh. Tapi bang kedai Aceh itu semua. Kalau abang mau marah, kalau abang mau cek itu semua, itu kedai yang buka kedai semua ada lesen. Nah, lesen itu saya Allahualam tak tahu apakah orang Melayu punya lesen atau kedai itu juga punya lesen. Intinya bang, apa yang abang buat saya tak pernah marah. Itu negara abang, saya pun sebagai orang Islam, sebagai kawan Melayu, serumpun Melayu, saya mendukung. Orang dalam sana saya tak setuju. Betul, itu saya tak apa. Tapi intinya jangan sampai nanti Bembe seolah-olah seakan-akan betul berkali kalau isu GAM itu sudah tidak ada bang. Itu saja. Sebab tu perlunya ada abang di sini untuk membagi penjelasan bang. Paham bang? Abang dengar dengar Itulah. Sebabnya perlunya abang di sini untuk melakukan penjelasan. Saya selalu nonton ini Ustaz Sofian, saya nonton selalu
Kalau tidak ada geret yang jadi masalah besar, saya tonton saja, tidak pernah komen, tidak apapun, tidak ada marah. Selama itu urusan Pak Ustadz. Jadi kalau yang bagus macam kemarin Pak Ustadz masalah masjid di sana, saya dukung Pak Ustadz. Kalau masalah masjid itu, saya dukung Pak Ustadz dari belakang. Insya Allah saya dukung Pak Ustadz. Tapi intinya Bang, tidak ada yang membuat. Selamat pagi dan salam sejahtera sahabat-sahabat saya. Dah lama tak masuk. Ustaz, agak. Ya. Macam mana? Teruskan Abu Salam, teruskan. Teruskan. Ya, intinya kalau ada permasalahan semua yang masalah GAM, saya sudah tutup buku. Itu tidak ada pergerakan apapun di Malaysia yang membuat Malaysia itu menjadi trouble dengan Indonesia. Itu aja intinya. Okey. Tapi mungkin Bang, saya bilang tadi, banyak di bawah-bawah yang tapping. Kadang-kadang itu bukan orang Aceh. Saya sendiri sudah bilang ke seluruh TikToker Aceh itu, jangan pernah tapping apapun lagi di Ustadz Sofyan punya pasal. Itu mereka punya pasal, itu negara mereka. Jangan pernah ikut campur. Mau bicara apa, bicara tak apa, itu tak ada urusan kalian. Saya sudah bilang sama budak-budak Aceh yang ada di Malaysia, walaupun yang ada di Aceh. Kalau kalian bekerja, punya lesson, punya IC, tinggal dengan baik. Yang nggak punya IC, tanggung jawab sendirilah. Itu bukan saya punya pasal kan gitu. Intinya, yang mereka buat, tak ada salah lah untuk orang lain. Kenapa? Itu negara mereka. Nah, itu bagi saya sudah sampaikan kepada adik-adik itu. Makanya yang tipping-tipping di bawah Bang, kadang-kadang bukan daripada Aceh. Mereka panas ya, dipanas-panasin ya. Orang-orang abang di atas jadi masalah lah. Jadi marah-marah lah di atas, betul tak? Okey. Bila kamu jelaskan, bila dah jelaskan, baru kita faham bahawa persatuan Aceh ini hanyalah untuk menjaga sesama komuniti dia orang sahaja, dan dia orang bukan berdaftar secara sah di bawah ROS dengan negara kita. Faham semua? Okey, terima kasih, kita faham. Waktu COVID kemarin, kebetulan gini Bang, kami sangat merasa berdosa Bang. Kami berjualan saya tak ada punya kedai, tapi orang-orang itu berjualan di Malaysia, ada uang di Malaysia. Kenapa tidak begitu ada kejadian besar lah, banjir lah segala macam, kami tak mau sumbang, berarti kami jahat lah Bang. Jahat betul, haram jadah betul, kami tak mau sumbang dengan keadaan-keadaan di Malaysia. Kenapa? Pemutaran uang itu di Malaysia, semua punya Malaysia. Tapi percaya Bang, orang di Malaysia itu semua punya rumah di Malaysia dan tinggal di Malaysia, uang berputar di Malaysia, tak lari kemana-mana. Tak usah takut. Bukan itu. Bila kamu bagi tahu melibatkan persatuan kedai-kedai runcit Aceh ini menyumbang semasa banjir di Pantai Timur baru ni, saya pun ada lihat juga bahawa kenyataan yang dikeluarkan oleh persatuan Aceh yang menyumbang semasa mangsa banjir. Apabila sumbangan itu dibuat, daripada satu segi memanglah rakyat ataupun mangsa-mangsa banjir ini mendapat manfaat. Tetapi daripada satu segi yang lain, kita sebagai rakyat Malaysia, kita nak tanya, macam mana persatuan Aceh ini boleh kumpulkan dana, sedangkan persatuan ini tidak berdaftar. Tidak berdaftar dengan kerajaan, boleh membantu. Dan bagaimana kalau mereka ini boleh berniaga, boleh buka kedai perniagaan, boleh buat peruncitan, ada persatuan-persatuan melibatkan kedai-kedai runcit Aceh. Ini yang rakyat pertikaikan sekarang. Boleh saya terangkan. Jadi begini, kedai-kedai yang orang punya kedai semua punya lesen. Tidak mungkin jualan tak punya lesen. Jadi yang di depan itu orang Aceh yang sudah ada IC biru dan mungkin lahir juga di Malaysia Bang. Lahir di Malaysia punya IC biru. Yang ke depan itu mereka. Jadi karena dasar mereka keturunan Aceh, jadi seolah-olah itu dari komuniti Aceh, padahal tidak. Itu sebenarnya Aceh yang bermakna walaupun dia orang ni ada IC biru sebagai kerakyatan Malaysia, mereka mendapat hak sebagai kerakyatan, mereka adalah warga negara Malaysia, tetapi jiwa dan hati mereka itu adalah warga Aceh. Macam tu kamu nak kata? Oh tidak, salah itu tidak. Begini, macam mana? Karena ada dua hal yang berbeda di hati mereka. Mereka dengan darah mereka itu kan dasar Aceh, tapi mereka sudah menjadi dan lahir tanah kelahiran itu di Malaysia. Ada dua hal yang berbeda. Ikatan tuh Pak Ustaz, ikatan. Jadi mereka tidak lepas berkawan dengan orang-orang Aceh. Dia kepingin tahu bahasa mak bapak dia, tapi hati dia itu ya tetap dia tak kena mengena dengan Aceh. Saya bilang tadi. Okey. Saya bagi tahu satu. Bermakna sekarang ni
apabila warga-warga Aceh ni yang ada IC biru, yang duduk di sini, yang ada kerakyatan Malaysia, yang mereka ini adalah warga negara Malaysia, sebenarnya mereka mesti mempertaruhkan jiwa dan raga untuk negara Malaysia. Tetapi sekarang ini mereka ini ada IC biru, mereka ini rakyat Malaysia, tetapi mereka ke depan dalam membuka kedai-kedai runcit dan bagi warga-warga Aceh datang ke sini dan mereka membiayai kedai-kedai runcit Aceh dan dia orang duduk di depan sedangkan operasi ini dilaksanakan oleh warga-warga Aceh yang tidak ada dokumen yang sah. Betul kan macam tu? Betul. Tidak. Itu tidak salah. Tidak, itu salah seperti itu. Jadi Ada salah macam mana? Enggak, yang berniaga itu mesti punya IC. Yang meniaga itu mesti punya permit. Tak boleh dia masuk kedai orang tak punya permit. Contohlah, makanya saya bilang tadi, bila tak punya permit datang immigration tetap dia akan ditangkap. Tidak mungkin tidak ditangkap, dibiarkan. Saya tidak percaya kalau jangan kita kerdilkan atau kita kecilkan immigration punya tugas. Immigration kalau datang mereka tidak punya permit, mereka akan diangkut. Pasti diangkut. Makanya saya bilang tadi, nah kayak seperti Gagak bilang tadi, kita tak tahu kan satu semenanjung itu 12 negeri itu orang mana yang punya permit tidak. Kita memang agak susah, itu agak rumit memang. Agak rumit untuk kita ketahui. Tak bermakna sekarang ni yang di depan-depan kedai warga Aceh ni adalah rakyat Malaysia tetapi keturunan Aceh, betul kan? Oh tidak, bukan macam itu juga. Dah, bukan. Yang kedai-kedai Aceh, tadi kamu kata yang membuka kedai-kedai Aceh di Malaysia adalah rakyat Malaysia, tetapi mereka ini asal daripada keturunan Aceh. Tadi kamu bagi tahu. Jangan salah paham yang saya cerita tadi. Yang bergabung memberi tadi sumbangan orang Aceh memberi kepada yang dia kenal, orang-orang yang Malaysia sudah dapat IC biru, yang rakyat-rakyatan mereka serahkan kepada itu, dibawa seolah-olah tapi yang di depan itu karena itu masih adalah ketertarikan karena bahasa mak ibu dia tahu datang. Ya saya faham, tapi saya bagi tahu ini melibatkan kedai runcit. Kita dah bongkarkan melibatkan kedai-kedai warga Aceh. Sekejap. Kedai-kedai warga Aceh. Kedai-kedai warga Aceh. Ada ribuan kedai-kedai warga Aceh di Malaysia. Ini saya nak bagi tahu, adakah di depan kedai-kedai warga Aceh ini adalah rakyat Malaysia yang pegang IC biru, tetapi dia orang ni adalah asal daripada keturunan Aceh yang ada di depan kedai Aceh. Betul ke kamu kata itu tadi? Oh bukan macam itu. Itu salah itu. Habis tu, macam mana orang-orang Aceh boleh berniaga ni? Kalau itu begini Pak Ustaz, kalau itu siapa yang keluarkan lesen kedai itu? Itulah yang ditanya. Kenapa harus saya ditanya itu? Bukan. Saya tak tanya. Saya cuma nak tanya, adakah dia orang ni masuk melalui business visa kah? Ataupun dia orang ada permit special untuk berniaga kah? Itu yang saya nak tanya tu. Masuk secara itu kerja kebun. Ya gini. Kalau saya kurang, kalau itu saya tidak berani berbicara terlalu jauh karena mungkin saya pun kurang mengerti dengan hal itu. Tadi saya itu saya nak tanya. Pasal GAM tadi yang saya mau cerita, jangan sampai salah paham antar itu kan. Kalau ke sana. Faham. Cuma saya ingat Aceh ini, rakyat Aceh, orang-orang Aceh diberikan special pass ataupun special permit oleh kerajaan Malaysia. Untuk dia orang boleh duduk dalam negara ni dan dia orang boleh duduk, bekerja, berniaga. Itu yang saya nak tanya, adakah special pass? Itu saya nak tanya. Tak ada, saya kira tak ada itu. Atas nama Malaysia waktu memberi visa kepada rakyat Indonesia itu sama saja itu, saya kira itu Pak Ustaz. Apa visa yang dikasih? Visa kebun lah dikasih. Visa okey, faham. Baru saya faham. Sebab kalau kita tak faham. Kita ingat Aceh semasa tsunami, selepas itu Aceh ada konflik. Sebab itu adakah kerajaan Malaysia keluarkan kad-kad yang tertentu untuk membolehkan orang-orang Aceh ni tinggal dalam negara kita, bekerja dalam negara kita, buka perniagaan dalam negara kita. Adakah ini ada pas-pas yang tertentu yang special? Itu yang saya nak tanya tu. Tak ada. Itu okey. Tak ada bermakna sama. Sama. Okey. Baik, saya faham dah. Melibatkan GAM, kalau kita tersilap, kita minta maaf. Tetapi saya dah dapat penjelasan melibatkan hak
warga Aceh ni, rakyat Aceh, orang Aceh yang di Malaysia ni sama sahaja macam mana warga-warga asing yang lain yang ada dalam negara kita. Betul tak betul? Betul. Tak ada perbezaan. Okey. Terima kasih. Ustaz, faham. saya nak celah sikit Ustaz. Abang Salam. Silakan. Abang Salam. Silakan Bang Okey. ya, Abang Salam. Berkenaan dengan GAM tadi tu, okey. Saya jujurlah saya cakap memang saya rasa risau dan ragu-ragu. Faham abang mengerti Ya. Okey Okey, tapi atas penerangan abang tadi tu, okeylah, saya jujur saya cakap okey saya terima dan segala apa yang kita orang ragu-ragu tadi tu sehingga kan menyebabkan abang naik ni kan. Okeylah, kalau benda tu betul benar-benar salah, saya minta maaf. Okey bang Sama-sama, saya pun semuanya saya minta maaf juga tadi sudah. So jadi isu GAM ni kita settle bang Ya, settle bang. Thank you bang kalau Okey, gitu terima bang kasih semuanya banyak, Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz sudah naik Pak Ustaz. Ya, baik. Okey. Terima kasih. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam bang. Baik-baik bang. Yang buka persatuan ni semua adalah rakyat Malaysia, warga negara Malaysia. Cuma dia orang ni berketurunan Aceh, sebab tu dia orang buka persatuan-persatuan ni menggunakan nama Aceh. Tetapi untuk pengetahuan semua yang nak berdaftar dengan ROS ini adalah rakyat Malaysia yang pegang kad pengenalan warga negara Malaysia. Dan hasil daripada mereka ni, sebab tu dah boleh ada orang-orang Aceh masuk, buka kedai, buka macam-macam perniagaan, masuk persatuan. Semua ni adalah disebabkan adanya persatuan-persatuan ni di sini. Dan kita harap bahawa persatuan-persatuan yang sah ni, walaupun mereka ini adalah asal daripada Aceh, tetapi perlulah menjaga hak dan kedaulatan negara kita. Sebenarnya, kita rakyat Malaysia hidup dalam negara ini, kedaulatan negara kita, kita kena pertahankan negara kita, kita kena pertahankan hak kita kena pertahankan rakyat kita. Bukan kita menjadi orang depan untuk orang-orang Aceh yang warga negara Indonesia ni datang untuk nak berselindung di sebalik persatuan-persatuan ini. Kita harap ini tidak berlaku sebab kita perlu mendukung kedaulatan negara kita sebagai rakyat Malaysia. Ini yang kita nak kongsikan. Dengan persatuan-persatuan yang ni juga yang membela dia orang. Yang membela dia orang, yang ada di depan dia orang, yang boleh membuka pelbagai perniagaan. Inilah yang berlaku dalam negara kita. Kita ingat senang, tetapi semakin kita rungkai, semakin complicated, semakin rumit isu yang kita nak bongkarkan ini. Sebab itu kita harapkan rakyat Malaysia yang ada kesedaran, yang bersama-sama kita, jangan syok sendiri saja. Jangan syok sendiri, kita perlu bersatu, kita perlu mencari satu titik persamaan untuk kita pertahankan negara kita. Ini melibatkan masa depan negara, ini melibatkan rakyat, ini melibatkan populasi. Kalau kita lalai, kita akan jahanam dan anak cucu bangsa hadapan negara kita ini mesti akan menjadi pelarian di bumi kita sendiri. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Yang mana yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah, yang silap itu adalah daripada kelemahan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Selamat malam. Terima kasih. Jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi